Semalam ada saya buat satu video yang mana saya bincangkan yang saya dapat job 7.40 daripada Shah Alam pergilah ke Bangi. Mungkin timing dia dalam 40 minit ke 50 minit macam tu. Jadi 7.40 tu kalau kita 50 minit lah macam tu, kita akan sampai kat Bangi 8.40 ke 8.45 macam tu. Jadi isunya adalah kita akan terlepas solat lah. Dan saya tanya macam mana korang settlekan kan, macam tu. So cara saya yang semalam tu, saya berhentilah sekejap untuk solat 8.10, 8.15 macam tu. Saya berhenti sekejap solat dekat satu Petronas tu. Dalam perjalanan tu memang saya katalah ke customer saya nak pergi solat jap, macam tu. Sebab saya percayalah kadang-kadang kan kita akan dapat satu job yang kita susah nak tolak, macam tu. Lagi-lagi waktu maghrib macam tu kan, high fare apa semua. Ya, saya akui salah saya ambil sebab sepatutnya pergilah solat dulu 7.30, settle kita gerak kan. Tapi nak buat macam mana, benda pun dah terjadi. Dan apa yang saya buat adalah saya stop sekejap kat Petronas dan juga pergi solat. So ya, ramai juga yang komen kat situ. Ramai yang komen, sampai 50 komen untuk menegur lah apa yang saya buat tu. Menjadi kesalahan jugalah. So ya, terima kasih kepada yang komen. Saya ambil teguran korang secara terbuka, berbuka hati. Tapi ramai pula yang macam nak kecam saya pula. Saya pun tak faham apa yang perlu dikecamkan. Sebab saya pun solat. Saya tak tinggal pun solat waktu tu. Cuma saya berhenti sekejap. Tu pun saya dah bagi tahu ke customer. So no issue lah kat situ kan. Dan saya pastilah ramai juga antara kita pemandu-pemandu ni, kalau dapat high fare macam ni, kita susah nak tolak. Percayalah. Contohnya bukanlah maghrib je, boleh jadi Zohor, boleh jadi Asar lagi lah, pukul 6. Pukul 6 tu kan high fare gila-gila punya. Jadi kalau lah korang ada waktu on waktu macam tu kan, korang tak sempat nak berhenti ke apa ke. Bukanlah tak sempat, kita sempat je sebenarnya nak berhenti. Cuma kita nak kejar sikit high fare tu sebab waktu tu je yang berbaloi. So ya, korang komen je, korang akan off dulu ke, korang nak buat apa ke, saya tak pasti lah. Korang, sebab kebiasaan saya memang akan jalan sampailah ada waktu singkat sikit, saya akan pergi solat dulu. So ya, korang komen saja kat bawah. Let's go, kita perbaiki diri kita sendiri.